Alright, okay, hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay. So Alhamdulillah kita berjaya berjumpa sesi live petang ni insyaAllah dalam sesi sembang santai di petang hari. Sembang santai saham di petang hari. So Alhamdulillah kita berjaya berjumpa secara live petang ni lah insyaAllah. Okay. So siapa yang tak tahu, sebentar tadi saya baru je bersiaran di RTM TV1 pukul 4.40 petang tadi untuk update pasaran saham lah. So Alhamdulillah saya diberi peluang lagi untuk berada di RTM TV1. Tadi kita buat secara online lah, kita buat secara online. Kita buat siaran secara online ke RTM TV1 hari sebentar tadilah pukul 4.40 petang. Biasanya hari Khamis lah saya akan berada di RTM. Dan seperti sedia maklum, sepatutnya hari Isnin lepas pun produser ada juga panggil nak pergi ke RTM untuk ke Angkasa Puri. Tapi because saya berada di Johor sekarang, jadi saya tak boleh nak buat sesi live dekat Angkasa Puri lah. So kita buat secara online. So macam tadi pun kita buat secara online saja. So Alhamdulillah. Okay guys, sebelum kita nak mulakan si petang ni, suka saya nak kenalkan diri dulu kepada anda yang mungkin pertama kali menonton sesi live bersama dengan kita petang ni. So suka saya nak kenalkan diri dulu. So nama saya Syakil Haziq, boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. So Alhamdulillah di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts MSTA United Kingdom. Alhamdulillah di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician CFTUS. Alhamdulillah dengan insya-Allah. Alright, saya juga telah menghabiskan saya punya masters dalam Islamic Finance Practice di MIFP di INSIF, which is Universiti Al-Ahli Buah Bank Negara Malaysia. Dan saya juga merupakan antara panel pakar daripada industri yang dijemput oleh pihak universiti untuk membuat semakan kurikulum di UiTM untuk kos diploma dan degree investment. Alhamdulillah. Dan seperti yang sedia maklum, saya juga merupakan antara panelis jemputan tetap di RTM dalam rancangan BIS Malaysia di TV1. Seperti sebentar tadi pukul 4.40 petang saya bersiaran di RTM lah, TV1 sebentar tadilah. Sekarang kita live dekat kita punya base. Tadi kita live dekat dekat TV1. So Alhamdulillah. Okay guys, petang ni kita nak sembang santai je, sebab ini adalah antara soalan yang biasa banyak saya dapat lah. Ramai orang yang tanya dengan saya tentang berapa modal permulaan yang saya kena start, yang saya kena keluarkan untuk nak invest ataupun saya nak trade dalam saham ni. So jadi dalam sesi sembang santai live petang ni, maka saya nak jawab berapakah modal yang sesuai yang boleh digunakan untuk mula melabur, mula trade dekat dalam pasaran saham Bursa Malaysia ni. Okay, siapa yang nak tahu cuba komen nak sikit dekat ruang komen. Guys, sampai tu mohon tolong tekan button like, tolong tekan button love dan tolong tekan button share dulu. Tolong tekan button like, tolong tekan button love dan tolong tekan button share untuk kita nak sharing petang ni insya-Allah kan. Okay, so berapa modal yang sesuai untuk saya bermula dengan saham? This is a very good question yang kebanyakan ramai gila orang tanya dengan saya. So jadi dalam video kali ni saya nak jawab. Okay, pertama sekali, sebelum kita nak bercakap, kita nak invest, kita nak trade dekat dalam saham ni. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Sekarang kita bersiaran langsung live secara di belah petang. Pagi dah tak ada live. Lepas ni kita fokus live petang. Lepas balik kerja, kita santai-santai kan. Pakai tutup lah, kita santai-santai. Okay, balik pada kita punya cerita tadi. Kita nak bercakap tentang berapa modal yang sepatutnya, berapakah modal yang sepatutnya kita nak gunakan untuk permulaan dekat dalam saham ni. Okay, nombor satu, pertama sekali, sebelum kita nak bercakap pasal modal, before we want to talk about modal, pertama sekali, ini adalah bagi pandangan dan pendapat saya. Pertama sekali, kita kena pastikan bahawasanya kita sekurang-kurangnya dah ada simpanan kecemasan 3 bulan ke 6 bulan gaji. Okay, sebagai contoh, maksudnya contohlah gaji you RM5,000 sebulan, bersih 5,000 per month lah, RM5,000 sebulan. So sekurang-kurangnya anda kena ada 3 bulan punya simpanan, RM15,000 ataupun kali dengan 5 bulan RM25,000 lah. Contoh, 6 kali 5 RM30,000 sebagai simpanan kecemasan. Okay,
Tapi yang lagi baik kalau sekiranya anda boleh simpan sehingga 12 bulan lagi baguslah. Biasa kita punya cadangan adalah 3 ke 5 bulan, 3 ke 6 bulan ataupun yang terbaik adalah 12 bulan. So bermaksud you tengok gaji you berapa dan you kena complete kan, cukupkan dulu simpanan mengikut 3 bulan ke 6 bulan gaji ataupun yang terbaik 12 bulan gaji. So once dah cukup, itu namanya simpanan kecemasan. Barulah bagi saya cadangkan untuk anda mula melabur dan bukan terus melabur dekat dalam saham Bursa Malaysia ni, tidak. You juga bermula dengan pelaburan yang berisiko rendah dulu. Bermaksud mungkin anda boleh bermula dengan pelaburan dekat buku biru contoh, ataupun anda boleh mulakan pelaburan dekat fixed deposit sebagai contoh. So mulakan dekat situ dulu, jangan terus lompat dekat Bursa Malaysia. So cadangan saya yang ini kena complete dulu. Ini dipanggil sebagai financial literacy. Okay, financial literacy. Guna bahasa aku sendiri je. Alright, so sekurang-kurangnya anda kena ada benda ni dulu sebelum anda nak expand anda punya duit. Sebelum anda nak kembangkan anda punya duit. So this part bagi saya adalah sangat-sangat penting. Dipanggil sebagai simpanan kecemasan, emergency saving. So dia wajib kan ada sama ada 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan. Yang terbaik anda boleh simpan 12 bulan lah, 12 month. Anda ada simpan 12 bulan ataupun 6 bulan, baru saya suggest untuk anda start dengan, bukan terus start dengan Bursa Malaysia. Kau jangan cecah kaki kat Bursa Malaysia dulu, sabar. Okay, apa anda boleh buat? Anda boleh bermula dengan pelaburan yang berisiko rendah. Macam saya katakan tadi, mungkin anda boleh bermula dengan pelaburan buku biru sebagai contoh, ataupun anda boleh mula dengan fixed deposit, pelaburan dekat fixed deposit dan sebagainya. Itu langkah pertama. Okay, so bila anda dah ada pelaburan, anda dah ada simpanan kecemasan, anda juga dah ada pelaburan di tempat yang berisiko rendah, baru anda fikirkan pula, okay, dekat mana aku nak kembangkan lagi duit aku. Itu fasa yang utama sebenarnya. Bukan awak terus lompat terus masuk duit apa, simpanan kecemasan apa semua tak ada. Aku nak terus kembangkan duit, tak. So petang ni saya akan sebut tentang financial literacy. Okay. Guys, dapat tak ni? Tolong tekan like, tolong tekan love. Share pun macam tak ada ni. Tolong tekan like, tolong tekan love dan tolong tekan button share dulu guys tu. Okay, so ini saya nak tuan-tuan dan puan faham dulu. Sebelum nak melabur dekat tempat yang ada risiko, you have to start this first. Kena ada simpanan kecemasan, perlu ada pelaburan di tempat yang berisiko rendah, and then kemudian you dah ada return kat pelaburan berisiko rendah tu nanti, barulah you pergi masuk ke dalam pelaburan yang berisiko lebih tinggi. Sebagai contoh dekat Bursa Malaysia. Sebab Bursa Malaysia anda kena faham ada risiko. Dia bukan ada risiko, dia memang berisiko untuk anda rugi. So jangan terus lompat dekat dalam Bursa Malaysia ni. Kita tidak akan menjemput anda. Silalah bersama dengan kita untuk, saya takkan ajak anda invest kat saham. Tak, saya nak anda faham konsep dulu. Understand the concept. Bukan tanya terus berapa modal yang saya perlu mula, berapa modal yang saya perlukan. Tak. Okay, saya jawab secara terus petang ni. Saya nak bagi tahu dengan anda, kena ada benda ni, kena ada susunan kewangan. Kena ada, saya panggil sebagai financial literacy. Okay, pengurusan kewangan lah. You have to have that kind of thing first. And then bila itu dah ada, semua dah okay, barulah you nak start melabur ataupun you nak start trading dekat dalam Bursa Malaysia. Okay, now bila kita nak start trading dekat Bursa Malaysia, okay, pertama sekali, bila anda ni adalah orang yang baru, especially orang yang newbies ataupun orang yang baru. Okay, ingat tadi anda dah ada simpanan, anda punya simpanan kecemasan lah. Simpanan kecemasan 6 bulan ke 12 bulan gaji. Sebagai contoh, you dah ada simpanan kecemasan cukup. Macam saya katakan tadi, 5,000 you kalikan 6, lebih kurang 30,000 simpanan kecemasan daripada segi gaji. Example, tu nombor 1. Okay, kemudian anda juga dah start buat investment dekat pelaburan-pelaburan yang berisiko rendah. Sebagai contoh, macam buku biru tadi, fixed deposit semua dah ada, dah start dan sebagainya. Okay, masuk yang ketiga ni, baru anda nak start invest ataupun nak start trading dekat dalam Bursa Malaysia ni. So berapa modal yang perlu diperlukan? Okay, pertama sekali anda kena ingat, bila anda adalah orang baru, newbies-kubis yang baru nak masuk dekat dalam market ni, adalah sangat penting anda gunakan perkataan dia duit lebihan. Kemana datang perkataan duit lebihan tadi adalah kerana, pertama, anda dah ada saving yang beberapa bulan tadi, 6 bulan ke 12 bulan gaji. Kemudian anda juga dah ada investment, ada pelaburan dekat kawasan yang pelaburan yang berisiko rendah, risikonya rendah. Contoh macam anda dah ada simpanan dekat fixed deposit ke, dekat buku biru ke dan sebagainya. So ini dah ada dan sebagainya. Okay, barulah ini dipanggil sebagai duit lebihan. Sebab tu nama dia duit lebihan. Sebab saving dah ada, investment dengan low risk pun dah ada, barulah anda ada duit lebihan.
Okay, dipanggil sebagai duit lebihan. Dan bila kita sebut tentang duit lebihan, tuan-tuan dan puan, duit lebihan ni adalah duit yang kita sanggup dan mampu untuk rugi. Kena ingat, dia adalah mampu dan sanggup untuk rugi. Sebab anda kena faham konsep dia. Nak guna berapa modal nak mula, tak ada masalah you nak start dengan modal berapa pun, tetapi ianya adalah modal ataupun duit lebihan yang kita sanggup nak rugi. So jangan gunakan duit simpanan gaji tadi, jangan gunakan duit investment yang anda dah invest dekat dalam buku biru tadi dan sebagainya. Gunakan duit lebihan. Sebagai contoh, saya bagi example. Contohlah anda dah invest dekat kawasan yang berisiko rendah. Okay, anda invest dekat kawasan yang berisiko rendah. Contohlah you dah invest few thousand dekat dalam kawasan investment pelaburan yang berisiko rendah. So anda dapat dividen. Dividen di atas pelaburan yang berisiko rendah tadi, itulah yang saya panggil sebagai duit lebihan. Sebab itu bukan duit simpanan anda, itu adalah duit dividen yang anda dapat. So anda boleh gunakan sebagai contoh, anda boleh gunakan itu sebagai modal. Ini saya bagi cadangan saja, tak semestinya anda kena ikut. Anda boleh gunakan dividen tadi sebagai capital untuk dikembangkan pula di dalam kawasan di dalam investment. Sebagai contoh dekat dalam Bursa Malaysia ni tadi. Dapat tak guys? Kalau dapat tolong tekan satu je dekat ruang komen. Dia cakap sorang-sorang ni kan. Tolong tekan satu dekat ruang komen. Tolong spam satu dekat ruang komen. Bermaksud daripada duit dividen tadi, itu namanya duit lebihan lah, bukan duit kita. Kita dapat dividen sebab kita invest dekat situ, bukan daripada hasil titik usaha peluh kita. Sebab peluh kita tadi tu kita dah jadikan dia duit duit yang kita invest dekat dalam satu simpanan kecemasan, satu dalam investment pelaburan kecil, pelaburan yang berisiko rendah. So itu kita panggil sebagai dividen. Dividen kita dapat tu kita boleh gunakan untuk kita nak start trading ataupun nak start invest dekat dalam pelaburan yang berisiko. Berisiko sebagai contoh dekat Bursa Malaysia. Sebab apa? Sebab duit itu dipanggil sebagai duit lebihan. Bukan daripada duit yang kita kerja, kita dapat gaji dan kita simpan. So dia tak sentuh lah duit simpanan kita. Dalam arti kata lain, apa berlaku dekat sini adalah dengan bijaksananya anda tidak sentuh duit anda. Sebab saving dah ada, investment dengan risiko rendah dah ada dan tidak disentuh. Okay, yang kita pakai lagi, kita pakai dividen tadi. Kita pakai dividen tadi sebagai contoh. Anda rasa okey, aku faham tentang Bursa Malaysia ni dan aku nak start kembangkan duit dan aku faham tentang risiko, aku faham tentang aku boleh rugi dengan apa yang aku start dengan investment dekat Bursa Malaysia ni. Aku boleh rugi dan aku bersedia untuk rugi. So boleh ambil tadi dividen tadi, anda gunakan sebagai modal capital untuk permulaan anda dekat dalam Bursa Malaysia. Itu dia punya konsep dia. So inilah dia financial literacy. Okay. So anda mungkin boleh ambil sikit lah, janganlah ambil semua pula dividen tu. Sebab kalau kita buat investment dekat pelaburan yang berisiko rendah, anda boleh gunakan teknik compounding. It's much better dekat sana. So mungkin kita boleh ambil sedikit dulu, jangan ambil semua dividen yang anda dapat tu. Ambil semua dividen, so sumbat dekat Bursa Malaysia. So salah lah kat situ, jangan lupa buat macam tu. Okay, mulakan dengan modal yang kecil. Dan satu lagi saya nak anda faham, bila anda nak start invest ataupun trade dekat Bursa Malaysia ni, jangan terus gunakan modal yang besar. Anda kena bermula dengan modal yang kecil. Jangan terus start, aku nak start terus dengan modal besar. Tak boleh tuan-tuan dan puan. Sebab saya nak anda faham tentang konsep bawa kereta. Okay, petang ni kita ajar sikit tentang konsep dan prinsip bawa kereta. Maksudnya apa dekat sini? Contoh, kita pertama kali bawa kereta manual. Kita bawa kereta manual dan kita terus tekan 350 km sejam. First time bawa kereta. So kalau kita first time bawa kereta, kita terus tekan 350 km sejam. So risiko untuk kita accident dan mati, meninggal dan tiok adalah sangat tinggi. Siapa setuju dengan saya? Tekan 2 dekat ruang komen. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Tekan 2 dekat ruang komen. Tolong spam 2 dekat ruang komen. Okay, kita first time bawa kereta, terus bawa 350 km sejam. So chances untuk kita accident dan meninggal adalah sangat tinggi. Alright. Tapi tuan-tuan dan puan, sekiranya kita dah biasa bawa kereta, hari-hari bawa kereta, kita bawa kereta pergi pejabat, kita bawa kereta balik kampung, dah biasa buat. Jadi bila kita dah biasa buat, of course kita tak boleh terus tekan 350 km sejam juga. Sudah pasti kita ada hard limit yang kita boleh bawa. Okay. Dan of course kita ada risiko untuk kita accident. Tetapi disebabkan kita dah ada skill memandu kereta, tuan-tuan dan puan, kita dapat kurangkan risiko untuk kita nak accident. Bukan tak boleh accident, masih boleh accident, tetapi kita dapat kurangkan risiko untuk kita accident. Sebab apa? Sebab skill tu dah ada. Sebab kita dah biasa buat. Kita dah biasa buat, kita dah tahu selok belok, kita dah tahu macam tukar gear. Daripada gear 1 boleh drop terus masuk gear 5. Daripada 1 terus pergi gear 5, tak ada tukar gear. Okay, 1 terus gear 5 sebab dah professional kan.
Dah tak profesional, satu terus masuk gear 5. Tak ada gear 2, 3, 4, tak ada, skip terus gear 5. Sebab dah biasa. Sebab apa? Ini adalah kita bercakap tentang skill. So sama juga dekat dalam saham ni, dalam pasaran ni, dalam market, bila kita nak buat sesuatu benda yang kita tak pernah buat, jangan terus masuk dengan satu amuan yang besar. Sebab nanti anda akan meninggal dan kiok. Dan kenapa saya cakap macam ni? Sebab saya pun ada pengalaman bila saya bermula. Sebab saya digembar-gemburkan katanya bila modal besar, modal keras, untung lagi banyak. Jadi kita pun pump lah duit banyak. So bila duit banyak, macam saya katakan, kita tak biasa bawa kereta tadi, first time bawa, memang accident lah, memang rugi akan jadi banyak. Tapi kalau anda bermula dengan modal yang kecil, anda bina anda punya skill dulu, naikkan anda punya skill, alright, dan insyaAllah anda dah start faham, nanti anda dah start boleh mencilok dekat dalam market. Kemudian barulah lebih mudah, baru anda nak gandakan anda punya capital sedikit demi sedikit. Dan ini apa yang saya share dengan student-student saya, yang mana kita ada student-student yang saya dah bantu mereka ni, yang go through dengan saya secara personal, coaching one-to-one dengan saya. Ada yang dah konsisten sampai berbelas-belas bulan untung selepas tak rugi. Ada yang terkini 2 bulan lah, yang tahun 2025 ni, sebab dia baru join dengan kita, baru lebih kurang 2 bulan untung lepas tak rugi lah. Alhamdulillah, semua dengan izin Allah tuan-tuan. Tapi mereka semua bermula dengan modal kecil. Tapi bila mereka dah bina skill orang dah ada, so barulah diorang increase diorang punya capital, naikkan diorang punya modal dan sebagainya. Sebab sama macam bawa kereta tadi, everything is all about skill. Bila kita dah biasa buat, dia jadi senang. You buat, kalau benda yang kita baru nak buat, tak ada benda dalam dunia ni tuan-tuan, kita first time buat dia terus jadi senang. Siapa setuju dengan saya? Komen ya dekat ruang komen, betul tak? First time buat, oh senangnya. Okay, macam nak masak ke, nak memasak, especially kalau yang perempuan lah. Kalau masak, first time masak, ia bukan sesuatu perkara yang mudah. Ia adalah satu perkara yang agak susah, renyah dan menyusahkan first time buat bila pertama kali. Tapi bila dah lama-lama dah biasa kita masak, benda tu dah macam kita campak jadi. Siapa setuju dengan saya? Komen ya dekat ruangan chat. YA. Campak jadi. Saya tak ada skill tu lah. Mungkin wife saya ada skill tu. Dia campak semua jadi sedap. So macam saya tak ada skill tu. Sebab saya tak buat benda tu. Bila saya tak buat, saya tak selalu buat, saya tidak selalu memasak. Jadi saya tak boleh nak campak jadi. So sama juga dekat dalam saham. It's the same thing. It's all about skill. Dalam hidup ni apa pun kita bercakap tentang skill. Bawa kereta ke, memasak ke, tak kisahlah. You kat tempat kerja pun sama juga. Kerja you itu pun melibatkan skill. Tak kisah apa kerja yang anda buat pun tetap melibatkan skill. Ada kena-mena dengan skill. Mula-mula anda buat kerja anda, mungkin anda akan rasa, oh susahnya kerja ini. Tapi bila anda dah biasa buat, anda dah lama buat, lama-lama dia jadi satu skill dan dia jadi senang. Sama. So dalam saham is the same thing. Bila you tanya dengan saya, modal ini berbalik kepada financial literacy tadi. Okay, financial literacy. Dia kena balik dekat situ tuan-tuan. It just goes back there. Okay, kena ada benda tu semua, benda tu dah complete, baru anda masuk dekat dalam market ni. Dan bila nak masuk dalam market, jangan start terus dengan modal yang besar. Start dengan small amount of money. Because why? Tapi janganlah sampai terlampau kecil. Modal tu kau janganlah masuk sampai modal you RM10. RM10 tak boleh. Sebab anda kena ingat, setiap kali anda beli dan jual saham, adalah kos-kos dia. Dan of course sekarang ni, seperti kita sedia maklum, kos dia tak adalah tinggi sangat. Okey lah, kita boleh kontrol. Tidaklah begitu mahal, tidaklah begitu tinggi daripada segi kos beli dan jual. Tapi anda kena faham, ada kos dia. Tapi janganlah terlampau kecil sangat anda punya modal. So perlu ada satu modal yang dah siap kira-kira. Okey, boleh balik kalau anda trade, boleh cover lah the costs. Tu yang kena kira lah secara manual. Berapa kos beli, berapa kos jual kan. And then you calculate, okay, cover tak saya punya kos beli dan jual. So itu yang anda kena check, anda kena semak lah. Anda kena check dan kena semak kat situ. Okay, dapat sesuatu tak petang ni? Do you get something daripada apa yang saya share petang ni? Kalau dapat, tolong komen. Dapat dekat ruang komen. Sampai tu like dengan love macam tak ada ni, tolong tekan like, tolong tekan love. Love tu tolong tekan lebih sikit. Like tak ada tak apa, saya nak love. Love saya nak love saya nak. Like tak ada tak apa, love kita nak love. Okay guys, satu lagi sebelum saya terlupa, insyaAllah malam ni, hari ni hari Khamis, di mana saya dah pun merancang. Sebenarnya dah lama rancang tapi tak jalan-jalan. Okay, tapi alhamdulillah, saya rasa saya dah lama tak buat sesi perkongsian ilmu yang padu-padu. InsyaAllah malam ni kita akan ada sesi perkongsian ilmu yang sangat padu, yang kita akan kongsikan di Facebook group Technical Analysis Mastery. Okay, siapa yang belum join Facebook group tersebut, sila join. Sebab insyaAllah dalam tu kita akan bermula. InsyaAllah malam ni kita akan bermula kita punya program
yang saya panggil sebagai Basic Technical Analysis. Basic Technical Analysis yang mana kita akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan asas-asas dalam Technical Analysis yang kita nak share, kita akan kongsikan secara percuma yang saya akan buat live malam ni di Facebook group. Okay, Facebook group TA Technical Analysis Mastery. Macam mana nak join group ni? Anda boleh pergi dekat ruang komen, anda join group Telegram dulu. Anda join group Telegram kita supaya anda akan dapat info-info semasa. Alright, dan sesi ni kita buat secara percuma. Saya bagi free je. Saya bagi sesi percuma. Dan kepakaran saya adalah dalam bidang technical analysis dan puan. Siapa yang masih tak tahu, itu adalah kepakaran saya. Kepakaran saya adalah dalam bidang technical analysis. Saya merupakan salah seorang ahli dalam Society of Technical Analysts, yang merupakan sebuah persatuan yang mengumpulkan pakar-pakar dalam bidang technical analysis, bukan saja setakat di Malaysia, malahan di seluruh dunia termasuk China dan Amerika Syarikat, yang walaupun mereka bergaduh, ada dalam tu jugalah. Alright, Amerika Syarikat, UK dan sebagainya. Alright, itu adalah kepakaran saya dalam technical analysis. So insyaAllah malam ni kita akan berkongsi dengan tuan dan perempuan. Siapa yang sudi boleh join, tak sudi tak apa, kita tak paksa. Dah join tak approve lagi? Okay, nanti kita akan minta untuk admin approvekan nanti, insyaAllah. Kita akan minta nantilah sebelum program start pukul 9 malam nanti. Boleh ajak kawan-kawan. Nanti sharekan juga link Facebook group tu. Share kat kawan-kawan mana yang nak belajar. Sharekan, kongsikan. Sebab program ni saya dah lama plan sebenarnya kita nak buat, cuma saya tak ada masa. Kesuntukan masa tu tak ada, masa yang sesuai tak ada. Jadi sebab tu kita tak run lah. Tapi masya-Allah malam ni sesudah selesai solat Isyak, dalam pukul 9 malam kita akan adakan sesi ini. Ini adalah sesi kita yang pertama untuk tahun 2025 pada bulan Mei ni. Right, pada bulan Mei kita akan start sharing semulalah untuk kita berkongsi manfaat kepada lebih ramai orang. Dan sesi tu macam saya katakan tadi, percuma saja. Boleh ajak kawan-kawan untuk join. Boleh ajak rakan-rakan kawan-kawan untuk join lah, insyaAllah. Okay, kita buat sesi ni insyaAllah. Nanti kita jumpa dalam sesi Basic Technical Analysis. Okay, boleh join. Macam mana nak join, saya ulang sekali lagi. Anda boleh pergi dekat ruangan komen, join channel Telegram dulu. Sebab dalam Telegram tu nanti kita akan bagi link. Dalam kita punya channel nanti kita akan bagi link. Anda klik link dan pastikan anda isi maklumat. Lupa nak bagi tahu. Barang siapa yang tidak mengisi maklumat, sila pergi balik dekat Facebook group tersebut. Sepatutnya ada diminta untuk anda isi maklumat. So isikan maklumat anda untuk kita approve masuk ke dalam group tersebut. Alright. Okay, alright. So petang ni kita sembang santai saja guys. Alright, petang ni insyaAllah kita just sembang santai je. Sepatutnya semalam pun ada sesi live, tapi semalam saya ada hal sikit, so saya tak boleh nak buat live lah. So insyaAllah lepas ni sesi live ni kita akan continue setiap hari Isnin sehingga Jumaat. InsyaAllah kalau tidak ada aral yang melintang, kita akan cuba buat jam 5.15 minit petang lah. 5.15 macam tu. Selepas market tutup lah. Kita biasa buat lepas market tutup. Sebab waktu market live ni kita nak fokus trading. Sebab yang ni kita nak sembang-sembang santai saja. Guys, satu lagi. Sebelum saya terlupa, sekarang ni kita bulan Mei kan. I think saya juga dah bagi tahu dalam beberapa live saya beberapa kali ni. Saya kata sekurang-kurangnya bulan Mei ni anda sepatutnya dalam tangan anda, minimum anda sepatutnya boleh buat ROI, return on investment, sekurang-kurangnya minimum 10%. Tolong check balik anda punya trading, anda punya investment. Adakah anda dah start dapat minimum 10% bulan Mei ini? Anda boleh check balik. Sehingga hujung bulan Mei, sekurang-kurangnya anda sepatutnya boleh dapat 10% dalam trading atau investment. Tapi kalau anda masih tak dapat 10%, mungkin anda kena check, anda kena boleh semak balik. Mungkin boleh belajar betul-betul dulu. Boleh belajar, boleh join kita punya program malam nanti. Kalau nak join, tak ada paksaan. Nak join boleh, tak nak pun tak apa. Sebab kita buat free saja. Nak join-join, tak nak pun suka hati. Hidup ini pilihan. Okay, kita tak ada nak ajak-ajak, nak paksa orang join, tak. Nak join-join, tak nak pun tak apa. Tidak ada paksaan. Alright? Okay. Guys, so I think tu je apa yang saya nak share petang ni. So hopefully you get something from what I share today. So insyaAllah kita akan jumpa dalam sesi live yang akan datang lah. Itu saja guys. Right? Terima kasih siapa yang join sesi live petang ni. Siapa yang rasa video ni bermanfaat, tolong like, tolong follow, tolong tekan button share, kongsikan supaya insyaAllah lebih ramai lagi akan dapat manfaat di atas apa yang kita kongsikan guys. Alright, so itu saja guys. Assalamualaikum, selamat petang. Kurangkan kecaman, banyakkan senyuman. Assalamualaikum. Bye bye.